Bagi tahu Israel, dekat konco-konco Israel, bahawasanya sumur Filadelfia ini bukanlah pasukan ketenteraan. Mereka tak bawa senjata pun. Mereka hanya bawa bantuan kemanusiaan sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan serangan pihak Zionis Ranatullah terhadap kapal-kapal sumur. Bahkan mereka telah bertindak menahan beberapa orang daripada aktivis-aktivis daripada Malaysia yang terlibat di dalam sumur ini. Ini merupakan suatu kebiadaban dan juga satu jenayah perang yang dilakukan oleh pihak Zionis Ranatullah. Hal ini kerana pihak yang terlibat di dalam sumur Filadelfia ini bukanlah ketenteraan. Mereka ini adalah bantuan kemanusiaan. They are human resource that help our brother and sister in Palestine. So, anda ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian, sebarkan video ini, share dan sebarkan kabar berita ini. Dan juga kepada adik-adik ataupun abang-abang di luar sana yang mempunyai ikon TikTok, walaupun kamu tak famous, walaupun kamu cuma 10 orang sahaja, post tentang sumur Filadelfia ini. Walaupun orang yang tengok tu sikit, tapi yang penting beritanya sampai. Ingat, Allah tidak menilai hasilnya, Allah menilai usahanya. Maka dari itu, jom kita post, share dan sampaikan berita tentang sumur sehinggalah mereka berjaya tiba di Palestin, khususnya di Gaza. Dan juga sampaikan kepada pemimpin-pemimpin dunia, khususnya di Eropah dan juga di negara Arab. Paling utama adalah pada Presiden Mesir dan juga Arab Saudi. Ketahuilah bahawasanya segala yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Wahai pemimpin-pemimpin, gunakanlah kuasa kalian untuk melindungi kemanusiaan. Selain daripada itu, jom kita mulakan hashtag baru sebagai tanda sokongan kita terhadap sumut. Hashtag Allah lindungi sumut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.